Dan begitu juga sejarah di Kuala Lumpur. Peneroka asal kepada Kuala Lumpur ialah Haji Abdullah Hukum daripada Kerinci, orang Mendaling. Haji Abdullah Hukum sampai di Kuala Lumpur pada tahun 1832. Beliaulah yang mengaturkan untuk urusan tanah-tanah pertanian untuk jadikan kawasan-kawasan padi di kawasan lembah Paya di Kuala Lumpur untuk dijadikan sebagai penempatan orang Melayu, dan juga kawasan-kawasan pertanian di Kuala Lumpur, dan menjadikan saliran-saliran yang dilakukan di dalam kawasan untuk memudahkan kestabilan kawasan-kawasan pertanian yang dibuka. Yang Ahloi yang kita kenali di dalam buku sejarah daripada kecil sampai sekarang, mungkin lagi dalam buku sejarah mengatakan ada Yang Ahloi yang membuka dan menemui Kuala Lumpur. Yang Ahloi datang ke Kuala Lumpur di atas dasar menjadi kapitan ataupun ketua kepada kongsi gelap yang menjaga pekerja-pekerja lombong biji timah daripada negara China. Dan Yang Ahloi ini dipindahkan daripada Lukut pada masa tahun 1856. 1856 Lukut tu masih di dalam negeri Selangor lagi pada masa tu. Sekarang Lukut dah jadi Negeri Sembilan. Yang Ahloi dipindahkan di sini untuk ditugaskan menjadi ketua kepada pekerja-pekerja kongsi yang bekerja untuk melompong biji timah di Kuala Lumpur. Jadi itu di antara fakta sejarah yang telah ditukar oleh pemerintah pada zaman itu tersebut, iaitu pemerintah British, yang mana mereka sengaja untuk membina satu naratif sejarah baru supaya identiti tanah Melayu ini luput daripada sejarah, dan anak-anak generasi mendatang akan hilang identiti sejarah yang asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara pengerusi yang saya hormati, lekasihati, yang berhormat Datuk Haji Ahmad Amzad, Ahli Parlimen Kuala Terengganu, yang juga selaku pengerusi Lajnah Pembangunan Tanah dan Wilayah PAS Pusat. Yang saya kasih Pesuruhjaya PAS Wilayah Persekutuan Al-Fadhil Ustaz Azhar Yahya, rakan-rakan pembentang pada seminar kita pada petang ini, para jemputan, para rakan-rakan media, influencers yang kita ada, ahli tata kuasa, lajnah tanah, para mahasiswa dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kerana dapat juga kita bertemu pada kali ini untuk memberi sedikit dan mendapat sedikit pencerahan dan penerangan mengenai ura ni yang sebenarnya tidak dapat dikesan di radar setiap rakyat kita masa sekarang ni. Saya setiap kali saya keluar daripada masjid selepas tarawih ke sekarang ni, dan selepas tadarus ke, saya bersembang dengan kawan-kawan di masjid. Ada di kalangannya adalah mereka yang merupakan CEO kepada public listed company, pengurus-pengurus atasan syarikat-syarikat, pegawai takbir diplomatik, pegawai kanan kerajaan, dan juga tak saya sebut lain-lain lah, imam-imam, Bilal, rakan-rakan sekalian. Tidak ada seorang pun terlintas apa yang sedang dilakukan dengan adanya ura, dan mereka tak faham apa dia ura. Jadi dengan itu bahawasanya perkara ini sebenarnya berada di satu lapisan yang tidak dapat dikesan oleh orang biasa, orang awam, yang mana mereka hanya fokus kepada bidang-bidang masing-masing,
Dan apa yang kerajaan lakukan, yang mereka dapat melihat dari segi fizikalnya adalah satu hasil pembangunan yang lebih cantik dan juga pembangunan baru. Kawasan-kawasan yang tertinggal sebelumnya dibangunkan. Itu yang kita nampak, dan kebanyakannya mempunyai impresi yang sebegitunya, iaitu pengindahan dan juga pembangunan. Tetapi tidak ada pengertian di sebaliknya, iaitu apa yang implikasi yang akan berlaku dengan adanya pembangunan tersebut. Dengan adanya URA ini, Urban Renewal ini, akan mempermudahkan lagi pihak-pihak yang berkaitan, yang berkenaan untuk meneruskan agenda mereka dan memudahkan secara legal. Secara rasmi mereka tidak bersalah menyalahi apa-apa undang-undang atau akta yang sedia ada. Yang mana kita tahu sebelum ini banyak perkara-perkara yang telah berlaku di dalam pembangunan semula. Pembangunan-pembangunan di dalam bandar ini telah dilakukan menggunakan akta-akta dan undang-undang sedia ada, walaupun tidak mematuhi 100% peruntukan akta dan undang-undang tersebut. Mereka berjaya melakukan pembinaan yang sedia ada. Banyak contoh yang kita boleh bincang sebentar lagi. Jadi sebagai mukadimahnya, hari ini kesedaran ini perlu kita sebarluaskan kepada segenap lapisan masyarakat dan rakyat jelata, tak kira apa-apa level sekalipun orang itu, kerana perkara ini tidak di dalam radar mereka. Kalau CEO public company ke general manager daripada company-company syarikat yang besar ni, dan juga pemimpin-pemimpin masyarakat sendiri pun tidak sedar, apatah lagi saudara-saudara kita yang tidak gosok gigi kat kampung tu pun sudah tahu tidak dapat maklumat ni. Dan tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini adalah satu perkara yang akan memberi kesan yang kekal kepada semua generasi akan datang. Apabila akta ini akan diinekkan, akan diterima sebagai undang-undang baru, maka perkara ini sudah menjadi nasi, dah menjadi bubur dah, tak ada apa-apa lagi tak boleh buat. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, URA ini sebenarnya asas panduan sebagaimana yang Wabi Datuk Hamzah cerita tadi adalah replikasi daripada undang-undang yang diguna pakai oleh negara-negara lain seperti di Hong Kong, di Taiwan, di Kanada, dan dekat sekali dengan kita ialah di Singapura. Tetapi negara tersebut merupakan pulau-pulau yang padat. Hong Kong, Taiwan, Singapura tidak ada tanah, dan mereka juga tidak mewarisi warisan seperti mana negara kita. Negara kita mempunyai tuan yang asal, orang Melayu, sebagai tuan tanah yang asal sebelum penubuhan Malaysia. Dan kita mempunyai satu kontrak sosial yang sepatutnya dipegang dan diteruskan dan diterima pakai oleh semua rakyat dan juga warga negara Malaysia, kerana ianya sebahagian daripada perlembagaan kita. Dan kontrak sosial ini, yang 5 perkara yang saya sebut, yang disebut-sebutkan, tidak ada pada negara-negara lain, yang menjadi contoh kepada amalan penggobalan akta pembangunan semula yang mereka gunakan. Akta pembaharuan semula ini hanya akan dilakukan di Malaysia sahaja, ya tuan-tuan. Negara-negara lain di mereka menggunakan akta pembangunan semula. Kerana apa? Akta pembaharuan semula ini merangkumi 4 perkara, dan salah satunya ialah pembangunan semula. Itu yang sebenarnya salah satu perkara yang nak mengkamburi atau mengaburi, just to filter the views daripada orang supaya tak nampak agenda yang mereka nak lakukan di sebaliknya. Kerana apabila dikatakan akta pembaharuan semula ini lebih negatif, lebih positif, kerana ia merangkumi satu, projek-projek pembangunan semula. Yang kedua ialah historic preservation or conservation. Yang ketiga ialah menjadikan satu, memberi nafas baru. Saya cuba dapatkan sikit apa-apa kategori-kategori yang ditandakan sebagai sebahagian daripada akta pembaharuan semula ini, yang merangkumi beberapa subjek-subjek yang kita sebenarnya
bermakna lebih bigger scope of subject of coverage daripada Urban Renewal Act ni. Ia akan merangkumi pengekalan dan juga historic conservation and preservation, orang putih kata. Jadi pengekalan bangunan dan kesaksian sejarah yang ada dan dibaik oleh semula, dan juga ianya merupakan satu kaedah untuk membangun kawasan-kawasan yang sudah lusuh dan juga tidak bermaya, dan ianya juga akan mencetuskan satu kegiatan ekonomi yang sihat. Itu di antara kategori yang akan dibangunkan semula di Akta Pembaharuan semula. Jadi apa yang kita nak bincang di sini ialah di antara justifikasi kenapa perlunya Akta Pembaharuan semula ialah utamanya dalam slide saya itu ada mengatakan bahawa ianya akan memberi manfaat seperti meningkatkan kecekapan perancangan bandar, khususnya untuk menangani risiko keusangan dan kemerosotan bandar. Betul, dari segi physical planningnya itu adalah betul. Satu kawasan yang sudah tidak bermaya boleh memberikan nyawa semula dan juga memperindahkan semula dan mengaktifkan semua kawasan-kawasan tersebut. Yang kedua, menyediakan mekanisme dan ekosistem pembangunan ekonomi baru, menangani isu kawasan tepu bina bandar dan cabaran mengekalkan persekitaran bandar yang seimbang. Di dalam ekosistem bandar ini kena ada beberapa kombinasi yang memupuk keharmonian dan kesegaran penduduk setempat untuk meneruskan kehidupan yang harmoni dan sihat. Jadi itu di antara matlamatnya, dan juga mengurangkan tekanan pembangunan ke atas kawasan greenfield sekaligus mengatasi isu rebakan bandar atau urban sprawl. Jadi tidak berlakunya penyebaran bangunan bandar baru yang lebih cepat yang akan berlaku di luar kawasan bandar yang sedia ada, dengan membangunkan kawasan di dalam bandar yang sudah ada tetapi mampu untuk dinaikkan lagi pembangunan bagi menambahkan lagi kecekapan dalam efisiensi of development tadi, ya. Yang keempat ialah mengoptimalkan penggunaan tanah sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi baru. Sudah pasti apabila wujudnya penggunaan baru akan berlakulah komponen-komponen yang bersepadu dengannya, termasuklah aktiviti-aktiviti ekonomi, perindustrian, perniagaan, dan juga kemasyarakatan serta alam sekitar, dan meningkatkan nilai hartanah, menjana produktiviti yang tinggi dan menyunting ekonomi setempat, menyuntik ekonomi setempat. Itu di antara justifikasi yang nak digunakan sebagai asas untuk membuat pembaharuan semula. Itu memang betul. Dari segi physical planningnya memang tepat. Tapi apa yang kita tahu di sebaliknya, mari saya baca sedikit apa kebimbangan kita di atas apa yang akan berlaku apabila URA ini dikuatkuasakan. Pertama, akan berlakunya pengusiran komuniti yang disebutkan oleh YB Datuk tadi, iaitu gentrification, dan saya akan sebut sebagai detail lagi bagaimana pengusiran komuniti ini boleh berlaku. Risiko gentrifikasi dan isu kemampuan. Pengurusan komuniti ini akan berlaku apabila dan juga gentrifikasi ini berlaku apabila satu kawasan yang dikenal pasti kurang bermaya sebagaimana asas-asas analisa yang akan ditentukan, dan kriteria-kriteria untuk membenarkan pihak pemaju dan juga kerajaan memberi kebenaran untuk sesuatu pembangunan semula ini berlaku berasaskan kepada beberapa perkara. Pertama, asas-asas bangunan tersebut sudah lama dibina dan berusia dalam kategori yang telah dikenal pasti, yang kurang daripada 30 tahun sebagai satu kategori, yang lebih daripada 30 tahun usia bangunan tersebut kena kategori kedua, dan bangunan yang abandon, yang tidak ada, yang tak ada penghuni ataupun bangunan yang dah lusuh adalah kategori ketiga.
Tuan-tuan dan puan, satu lagi kategori yang mereka akan gunakan ialah keselamatan bangunan tersebut. Sama ada bangunan itu masih selamat untuk diduduki ataupun membahayakan penduduk. Dan mereka ada ulangi bahawa tidak mahu akan berlaku sebagaimana yang berlaku di Genting Highland Tower yang berlaku. Itu adalah satu keadaan yang berbeza. Tuan-tuan dan puan, semua usaha-usaha sini akan melibatkan satu proses penganalisa, dan mereka akan ada satu kumpulan konsultansi ataupun satu kumpulan juru perunding yang akan dilantik untuk buat penilaian bagi pihak kerajaan untuk mengenal pasti status keutuhan struktur keselamatan bangunan-bangunan tersebut, dan juga penilaian daya saing bangunan tersebut. Dan tuan dan puan, kita we trust the consultant, the professional consultant. Tetapi kadang-kadang kami dalam bidang pembangunan, dalam pembinaan pembangunan banyak konsultan sebenarnya mereka adalah dibayar fee mereka oleh pihak-pihak pemaju. Jadi bila pihak maju melantik konsultan ni, sudah pasti mereka ada kriteria dia untuk melaksanakan ujian dan juga analisa keselamatan bangunan tersebut. Dan sudah pasti sebagaimana yang kita tengok, banyak EIA sekalipun ya sekarang menjadi setiap studi untuk kawasan bangunan baru mesti ada EIA sekalipun. Apa yang mereka lakukan, mereka cuba justifikasikan supaya membolehkan projek tersebut dilaksanakan dengan beberapa saranan-saranan untuk penambahbaikan. Jadi itulah di antara kebimbangan yang kita ada, kerana ketelusan dan integriti pihak-pihak juru perunding perlu dipersoalkan juga sekiranya ianya berlaku. Kerana alasan-alasan justifikasi mereka boleh memihak kepada untuk faedah pihak-pihak pemaju. Jadi tuan-tuan dan puan, ini di antara perkara yang kita perlu lihat, garis panduan yang betul-betul dapat kita laksanakan supaya ianya melihara daripada berlakunya kepincangan yang tersebut. Tuan-tuan dan puan, di antara kerisauan yang kita ada juga adalah pemeliharaan warisan dan budaya. Warisan dan budaya ni ada satu perkara yang unik untuk setiap bangsa dan tempat. Kalau sekiranya warisan dan budaya ni terhapus, maka akan terciptanya satu sejarah baru kepada negara dan kepada kaum dan setempat tersebut. Tuan-tuan dan puan, banyak sejarah kita telah ditukar. Sejarah kita Parameswara yang membuka Melaka pun dah jadi. Parameswara yang berada di Singapura dulu awalnya. Temasek, Palembang, Temasek dan Melaka. Tidak ada lagi dah sejarah Parameswara di Temasek dan Melaka. Di Singapura. Itu apa yang berlaku di negara selatan. Perubahan sejarah yang kita dapat di Temasek hilang di kacamata dan juga di rada anak-anak muda kita kerana 50-70 tahun yang lepas sejarah telah dipindah. Dan begitu juga sejarah di Kuala Lumpur. Peneroka asal kepada Kuala Lumpur ialah Haji Abdullah Hukum daripada Kerinci, orang Mendaling. Haji Abdullah Hukum sampai di Kuala Lumpur pada tahun 1832. Beliaulah yang mengaturkan untuk urusan tanah-tanah pertanian untuk jadikan kawasan-kawasan padi di kawasan lembah Paya di Kuala Lumpur untuk dijadikan sebagai penempatan orang Melayu, dan juga kawasan-kawasan pertanian di Kuala Lumpur, dan menjadikan saliran-saliran yang dilakukan di dalam kawasan untuk memudahkan kestabilan kawasan-kawasan pertanian yang dibuka. Yang ahloi yang kita kenali di dalam buku sejarah daripada kecil sampai sekarang mungkin lagi dalam buku sejarah mengatakan ada Ya Ahloi yang membuka dan menemui Kuala Lumpur. Yang Ahloi datang ke Kuala Lumpur di atas dasar menjadi kapitan ataupun ketua kepada kongsi gelap yang menjaga pekerja-pekerja lombong biji timah daripada negara China. Dan Yang Ahloi ini dipindahkan daripada Lukut pada masa tahun 1856. 1856 Lukut tu masih di dalam negeri Selangor lagi pada masa tu. Sekarang Lukut dah jadi Negeri Sembilan. Yang Ahloi dipindahkan di sini untuk ditugaskan menjadi ketua kepada pekerja-pekerja kongsi yang bekerja
untuk melompong biji timah di Kuala Lumpur. Jadi itu di antara fakta sejarah yang telah ditukar oleh pemerintah pada zaman itu tersebut, iaitu pemerintah British, yang mana mereka sengaja untuk membina satu naratif sejarah baru supaya identiti tanah Melayu ini luput daripada sejarah, dan anak-anak generasi mendatang akan hilang identiti sejarah yang asal. Dan beginilah juga identiti sejarah sekarang yang sedang berlaku. Kalau kita lihat di Lembah Pantai, Kampung Abdul Hukum, hanya tinggal nama stesen LRT saja. Daripada satu perkampungan, orang yang begitu berjasa di dalam membuka Bandar Kuala Lumpur ini, kepada membukanya pendudukan orang Melayu di Kuala Lumpur, hanya menjadi kawasan bandar baru yang dinamakan sebagai Eco City. Tidak ada lagi identiti Melayu. Rumah dan masjid pun telah dibina di atas bangunan, dan tidak nampak lagi dah ciri-ciri identiti. Cuma rumah lamanya dibuat replika balik di depan masjid. Itu saja, dan tak ada tanda, tak ada naratif, tak ada penceritaan pun apa yang berlaku dan apa cerita pasal rumah Abdul Hukum tu, dan siapa Abdul Hukum. Baik, saya sempat datang ke Kuala Lumpur tahun 1887, mula tinggal di Kuala Lumpur, masih dapat kenal lagi Kampung Abdul Hukum. Tapi 1987, berapa lama sangat tu. Sudah sebelum Ya Allah itu moyang saya. 1987 saya masih dapat masuk lagi Kampung Abdul Hukum, dan saya lihat dengan mata saya sendiri bahawa Kampung Abdul Hukum ada di antara pimpinan-pimpinan politik yang mendapat keuntungan daripadanya di atas usaha membenarkan kampung tersebut dijual kepada pihak pemaju untuk ditransfer kepada untuk dimajukan semula. Itu di antara identiti yang kita ada. Banyak lagi tempat-tempat lain yang hilang identiti Melayu. Nama-nama Melayu sekali di Kerinci sudah bertukar menjadi Bangsa South dan KL Gateway dan Pantai Central Park. Tidak ada lagi nama Pantai Dalam, Kampung Kerinci, Kampung Hot, Kampung Limau. Banyak lagi kampung-kampung yang sudah hilang nama, kampung-kampung yang beridentiti dan berciri-ciri Melayu. Ini di antara sejarah yang telah dihilangkan buat masa sekarang zaman kita. Tapi kalau zaman anak cucu kita besok nanti, memang tidak ada kenal apa-apa lagi dah sejarah-sejarah tersebut. Satu lagi yang sangat saya rasa terkilan, kenapa pimpinan kita sendiri pun pada masa dahulu tidak dapat menilai ciri-ciri sejarah dan juga identiti negara kita yang begitu penting, seperti tanah-tanah yang strategik, seperti di lapangan terbang Sungai Besi. Lapangan Sungai Besi merupakan lapangan terbang yang pertama di tanah Melayu di Malaysia, dan lapangan tersebutlah yang menurunkan yang almarhum Tengku Abdul Rahman, membawa balik pengistirahan kemerdekaan untuk tanah Melayu, dan ia merupakan lapangan terbang yang strategik untuk TUDM. Ia merupakan satu landmark yang besar, kesan sejarah yang besar kepada penubuhan tanah kemerdekaan Malaysia. Dan kenapa ianya dihilangkan dan digesekkan daripada menjadi landasan kapal terbang? Satu penilai sejarah yang tidak dapat kita cari ganti dan tidak ada nilai untuk dinilaikan. Intangible value to be valued as sebagai kesan sejarah yang kita telah hilang. Apa implikasi yang berlaku di belakangnya? Sebelum digezet ataupun dibatalkan landasan terbang Sungai Besi tersebut, adanya height constraint ataupun had ketinggian bangunan yang boleh dibina di dalam kawasan 5 km radius daripada lapangan terbang tersebut. Dan kalau di bangsa, maksimum ataupun ketinggian yang paling tinggi yang dibenarkan hanya 24 tingkat saja pada masa itu. Setelah digezet ataupun dibuangkan lapangan terbang sebagai laluan lapangan landasan tersebut, maka semua kawasan di Jalan Chan Sok Leng yang dulu hanya 1 tingkat kilang sahaja, atau 1,5 tingkat kilang bangunan sahaja, sekarang menjadi satu cendawan yang baru tumbuh
sehingga bangunan yang meninggi sehingga 50 tingkat paling kurangnya, dan tidak ada lagi had. Dan asalnya hanya satu-satu had yang menghadkan adalah plot ratio yang dibenarkan. Itu pun plot ratio kalau zaman dahulu di dalam bandar Kuala Lumpur, plot ratio ini adalah nisbah kali ganda kawasan untuk dibangun di dalam pembangunan. Kalau di dalam bandar pada dulunya hanya dibenarkan satu nisbah 4 sahaja kebanyakannya, dan sekarang paling dibenarkan 1 nisbah 8 yang paling tinggi di dalam bandar. Tetapi plot ratio ini boleh dibenarkan lebih daripada 1.8 kalau sekiranya pembangunan tersebut berhampiran dengan kawasan TOD, Transit Oriented Development, iaitu stesen-stesen kereta api ataupun LRT, MRT yang ada. Untuk pembangunan tersebut dibenarkan sehingga 10 plot ratio. Jadi apa kesan yang berlaku di situ ialah penambahkan density ataupun kepadatan penduduk di setempat yang begitu tinggi. Dan kebanyakannya pembangunan sini adalah pembangunan yang dijual sebagaimana kita dapat lihat, harga tidak mampu milik oleh orang-orang Melayu, kerana kos-kos tanah yang mahal dan dibina dengan harga yang mahal, dan juga dijual dengan harga yang begitu mahal tanpa subsidi, boleh dikatakan tanpa kos, kecuali hanya 30% sahaja sebagaimana yang disyaratkan. Itu pun boleh berlaku lagi ketirisan dan pengecualian daripada kes tersebut. Banyak nak diucapkan, masa banyak lagi. Okey, itu di antara plot ratio saja. Banyak perkara, mungkin sesi lain lagi saya ulaskan pasal plot ratio. Tapi apa yang implikasi yang berlaku di kawasan apabila kawasan-kawasan pembangunan semula tersebut berlaku, maka penambakan plot ratio dan pendudukan di dalam bandar akan bertambah. Dan siapakah yang dapat manfaat ini semua adalah bukan orang Melayu. Ya. Seterusnya adalah agenda di dalam URA ini ialah risiko kita mengenai kesan pemeliharaan alam sekitar. Itu dia biasalah bila tak ada kawasan. Di Kuala Lumpur sekarang tinggal Bukit Gasing dengan TTDI je, Taman TTDI, itu saja kawasan hijau yang ada. Ya. Perancangan yang tidak mencukupi untuk perkhidmatan awam dan infrastruktur di dalam kawasan baru. Apabila berlakunya plot ratio, sudah pasti kita akan berlaku lambakan kependudukan setempat yang amat memerlukan infrastruktur yang ditambah baikkan. Tuan-tuan dan puan, kita akan berlaku masalah traffic jam yang begitu impactnya begitu besar sekali sekiranya plot ratio ini tidak terkontrol dan tidak terkawal. Laluan-laluan akan jadi pesak, bekalan air akan bermasalah, bekalan elektrik akan menjadi bermasalah dan kena ada upgrade dan kos yang tinggi. Saluran najis sekalipun nak membersihkan rumah-rumah kita pun akan terkesan, oleh kerana lambakan density yang tinggi yang sudah pasti akan terus berlaku dan akan tidak mencukupi dengan apa yang ada dan akan dipaksa di-upgradekan sehingga tahap yang begitu advance sekali. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum berlaku URA ini, kami ada terlibat dalam perancangan Master Plan Putrajaya. Tuan-tuan dan puan-puan, Putrajaya tadi dibina dalam 10,000 hektar. 10,000 hektar tersebut adalah untuk 250,000 penduduk sahaja, seluas-luas 10,000 hektar. Hanya 250,000 population sahaja. Dan infrastruktur dibina untuk 250,000 population. Pada awalnya Putrajaya tidak dapat berfungsi dengan baik infrastrukturnya, utility-nya, oleh kerana penduduk tak capai minimum threshold untuk menggerakkan, sebagai contohnya saluran najis. Apabila infrastruktur dibuat secara advance, maka penggunanya tak cukup, terpaksalah kerajaan pump air untuk salurkan saluran najis untuk pergi ke tempat rawatan. Itu di antara preparation of infrastructure yang disiaskan peringkat awal. Pun bermasalah sekiranya terlalu besar untuk kapasiti yang sedia ada. Tapi ini kita akan ada lambakan kapasiti yang tinggi, tapi infrastruktur kita tidak sampai tahap yang boleh menyelesaikan masalah keperluan penduduk-penduduk setempat. Dan ini akan berlaku kepada semua utilities services yang berlaku, telecommunication ke ataupun fiber optik ke dan segala-galanya, insyaAllah. Ya? Itu di antara perkara yang menjadi kebimbangan kita. Yang ketiganya ialah penolakan isu perundangan dan prosedur. Ini Tuan Zubir kita akan menjelaskan pasal hal tersebut.
Yang seterusnya ialah penolakan sosial dan kekurangan penglibatan komuniti. Tuan-tuan dan puan, satu komuniti dia mempunyai satu keselesaan, amalan sudah berkuturun dan berzaman, di mana pendapatan tersebut sesuai untuk suraunya, jemaah anak karyahnya, sekolah cucunya, dan juga di mana untuk dapat khidmat kesihatan kepada pihak kepada penduduk. Tetapi apabila berlaku pembinaan semula tersebut, akan berjatuh satu pencaturan pendudukan yang baru, dan keadaan tersebut akan mengubah, akan memberi tekanan kepada kebiasaan penduduk yang sedia ada. Tuan-tuan dan puan, kalau yang ada tu dah berumur 60 ke 70 tahun, ada keperluan lain yang dibenak, bukan sekadar hendak kolam renang ataupun taman permainan kanak-kanak ataupun gimnasium di dalam kawasan tersebut. Mereka tak nak lah macam tu. Mereka nak pergi ke surau, nak pergi ke klinik, nak hantar cucu ke sekolah dan sebagainya. Itu keperluan mereka. Dan perkara-perkara begini, apabila berlakunya penempatan semula kepada mereka, mereka telah ditawarkan rumah dengan harga yang salah satu mungkin discounted price. Dapatlah mampu mereka duduk di sana balik. Katalah 800 keluarga tu dapat ditempatkan semula di situ. Tetapi yang menambah di kawasan lain selebihnya, lebih kurang 2,000 atau 3,000 lebih itu adalah rumah-rumah yang harga mahal yang dimiliki oleh mereka-mereka yang bukan daripada kalangan asal. Jadi mereka telah menjadi minoriti. Dari kawasan setempat yang 100% kawasan penduduk asal tersebut, apabila berlakunya gentrifikasi sebegini, mereka akan menjadi minoriti seperti 15 hingga 20% saja daripada penduduk baru. Ini di antara perubahan sosial yang akan berlaku. Ketulusan di dalam mekanisme rampasan ini berlaku. Rampasannya kerana akta tanah kita, akta pemilikan, akta pengambilan alih tanah tidak membenarkan pertukaran hak milik, melainkan didapat persetujuan daripada pemilik dan juga mendapat pampasan yang sewajar dan munasabah daripada pemilik kepada pemilik. Ini kadang-kadang berlakunya pemerasan dan juga rundingan dan juga janji-janji yang manis tanpa bertulis, hanya janji-janji mulut saja berlaku, dan banyak perkara ini berlaku di mana saja, di Pulau Pinang, di Kuala Lumpur. Janji-janjinya sky high, tapi bila dapatnya semuanya kurang. Tapi benda dah dapat, dah selesai, hartanya dah diberi kepada pihak pemaju untuk memajukan, sudah terlambat. Analisis kesan sosial jangka panjang, ini social impact assessment. Social impact assessment akan berlaku bukan atau satu kawasan itu berlaku di kawasan itu, ia melimpah di luar pada kawasan itu lagi. Katalah kawasan 5 ekar yang dibangun semula, tetapi 500 meter di sekeliling kawasan tersebut sudah pasti akan berlaku kesan sosial terhadap kawasan setempat tersebut, dan ini akan mengganggu-gugat kestabilan, keharmonian kawasan kalau sekiranya pembangunan semula ini tidak dibina dengan berpandukan untuk memenuhi kehendak sosial yang berada di situ. Penggunaan semula adaptif versus perubahan, ini di antara kebimbangan kita. Sepatutnya boleh diadaptifkan sekiranya bangunan lama. Banyak bangunan-bangunan lama yang kita lihat, bangunan-bangunan Sultan Abdul Samad dikekalkan, bukan dirobohkan, tapi ditambah baikkan. Kalau dulu elektriknya, wirenya dah lusuh, kita ganti dengan wiring yang baru. Kalau infrastrukturnya kurang, upgradekan infrastrukturnya. Kalau salirannya tidak baik, perbaikikan salirannya, bukan kita roboh dan bina baru. Kalau kita tengok di negara-negara luar, banyak bangunan-bangunan sejarah yang sampai 500-600 tahun yang dulu mereka kekalkan. Kerana apa? Itulah di antara identiti negara dan identiti setempat. Dan orang-orang yang luar, pelancong-pelancong, mereka nak melihat benda-benda yang mereka tidak ada di negara mereka. Mereka lebih mengutamakan dan melihat apa yang baru di tempat yang mereka ziarah. Dan sebenarnya identiti lama kita boleh dikekalkan. Kalau kita tengok di Melaka, sudah berada di Kampung Mountain, bangunan kayu. Kalau bangunan kayu pada asalnya orang kata 50 ke 100 tahun dah leput. Tetapi kalau kita kekalkan warisan tersebut, kita boleh upgradekan sampai sebila-bila. Ini inisiatif kerajaan dan planning kerajaan sepatutnya adakan usaha-usaha seperti tersebut untuk mengekalkan warisan dan sejarah kita. Usaha pecah dan susun mengikut matlamat dan agenda pihak berkepentingan. Ini di antara gentrifikasi yang disebut-sebutkan. Gentrifikasi pengembangan ataupun expensive gentrification, ini yang berlaku
terutamanya di Kuala Lumpur, di Pulau Pinang, di Johor Bahru dan Ipoh. Mark me, 4 bandar-bandar utama ini merupakan satu bandar yang akan di-apply URA ini secara immediate. Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Ipoh dan Johor Bahru. Dalam URA, guideline URA mengatakan URA ini terpakai kepada kawasan bandar yang mempunyai lebih daripada 10,000 penduduk. Itu guideline. Tapi ulasan daripada menteri mengatakan bahawa ini saya ungkap baliklah daripada daripada presentation daripada pengarah perancang yang membuat penyediaan plan draft URA ini. Dia mengatakan bahawa dia akan apply kepada semua bandar-bandar. Maknanya bukan bandar-bandar besar sahaja akan diguna pakai URA baru ini. Semua bandar-bandar yang akan terlibat akan pembangunan semula untuk tujuan demografi, saya katakan sini, yang mana tersirat dan tidak pernah disebut di mana-mana ucapan sekalipun, adalah tujuan sebenarnya untuk mengubah balik demografi supaya dapat menyesuaikan dengan keperluan politik, penguasaan politik sesuatu parti tersebut. Ini adalah matlamat utama yang tak pernah terlintas di benak mata hati anak-anak orang Melayu kita di atas agenda pembangunan semula yang sedang berlaku sekarang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kawasan penempatan miskin dijadikan perumahan mewah. Ini di antara sesi konsentrik saya dikatakan ini. Bina perumahan mahal dan cetusan perniagaan untuk meningkatkan nilai hartanah dan peralihan taraf penduduk, sehingga orang tak mampu beli rumah. Mengubah demografi penduduk dan polar pengundi. Tuan-tuan dan puan, sekarang saya dah pindah. Saya tinggal di Shah Alam, Seksyen 13. Pagi tadi saya panjang setengah jam dengan sahabat saya. Dia kata, oh, baru saya perasan Shah Alam bandar yang telah dibina untuk bandar Melayu asalnya, ya. Shah Alam adalah bandar Melayu. Pada masa tersebut tak ada satu gereja pun di Shah Alam. Sekarang dah ada dah satu gereja dibina. Tetapi sekarang pembinaan yang baru naik di Shah Alam ni semua adalah high rise, kondo di sekitar stadium Shah Alam. Satu lagi cerita, di mana saja ada ruang kosong dan potensi atas alasan bangunan lusuh, stadium Shah Alam yang merupakan satu bangunan ikonik kebanggaan negara kita, stadium yang dibina oleh kontraktor daripada Yugoslavia, merupakan salah satu stadium yang besar taraf FIFA, berada di dalam peta dunia FIFA. Dengan alasan bangunan lusuh dan infrastrukturnya sudah rosak, maka diroboh bangunan tersebut dan akan dibina pula dengan satu stadium yang lebih kecil, pada asalnya 80,000 lebih kapasiti penduduk seats kerusi, akan dibina dengan hanya 35 atau 40,000 kerusi penduduk penonton sahaja. Saiznya dikecilkan. Kononnya di atas dasar bangunan lama sudah lusuh. Sekarang dah tinggal sejarah dah, tinggal batu-batu dah, habis dah. Hari ni dah tak ada flat, habis dah, diroboh semua dah. Dan apa yang akan dibina di tanah tersebut, kerana tanah tersebut adalah tanah sepatutnya Majlis Sukan Negara, dan situ ada kompleks sukan negara, aktiviti sukan dan riadah. Tapi sekarang begitu juga seperti di Kuala Lumpur, macam kulat cendawan selepas hujan, akan meningkat bangunnya bangunan baru-baru, apartmen yang tinggi, dan Dian, salah satu bangunan yang baru disiap di sebelah Acapella tadi disebut, sold out, baru siap lebih kurang 4-5 bulan lepas, penuh, harganya 600,000 ke atas. Dan siapa penduduk-penduduknya sekarang? Kalau dulu kita tak pernah nampak amoy seluar pendek pergi pasar malam, sekarang anjing pun dah ada dah berkeliaran. Tuan-tuan dan puan, ini gentrifikasi yang berlaku. Panjang cerita ni, kena sesi lain pula punya. Yang seterusnya ialah ubahan demografi dan penduduk dan pola pengundi, penambahan density pembangunan. Ini adalah salah satu juga untuk alasan kepada mereka untuk menambahkan density pembangunan di satu tempat. Ini sedang berlaku dan mereka sedang cuba kampung sungai baru di Kampung Baru. Mereka sedang cuba.
9 ekar tanah dimiliki oleh Kampung Baru dan bukan semuanya pemilik bersetuju dengan permohonan tersebut, mereka bulldoze sahaja. Oleh kerana ada saja rumah yang dikosongkan di atas tawaran mereka untuk dipindahkan, mereka hanya dapat memberi elang perpindahan saja dan juga sedikit pampasan nilai yang sangat tak setimpal pun, lebih kurang 50-70 ribu ringgit saja. Yang nilai tanah situ memang lebih jauh tinggi daripada kawasan tersebut. Tetapi oleh kerana mereka ni dah kosongkan beberapa blok, mereka pemaju terus hadam dan dirobohkan dinding-dinding dan dipotongkan elektrik bekalan dan juga bekalan air. Tuan-tuan perempuan, penduduk masih ada lagi yang tidak bersetuju dengan cadangan mereka. Tuan-tuan perempuan, mereka masih protes dan insya-Allah kita harap dengan kebangkitan semua rakyat yang akan sedar akan ancaman URA ini, kita bangkit semula satu hari nanti untuk berkumpul 1 juta himpunan nanti di Pendataran Merdeka, insya-Allah. Barulah perkara ini tidak akan menjadi realiti, dan sekiranya kita dapat himpunkan himpunan kita kali ini, maka akan tidak akan berlakulah pembentangan URA ini kepada Parlimen, insya-Allah, sekiranya ianya berlaku. Kerana apa? Dalam keadaan kerajaan Parlimen sekarang, apa-apa yang dipamerkan di dalam Parlimen sudah pasti mendapat 2/3 persetujuan, kerana mereka lebih dari 2/3. Jadi kita doakanlah dengan suara rakyat supaya kita dapat membantah dan juga menyekat gerakan untuk mewartakan RU yang baru ini, insya-Allah. Peningkatan blok ratio sudah saya ucapkan tadi, dan next slide adalah contoh-contoh akta pembangunan baru yang akan melibatkan kawasan Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur saja 139 lokaliti yang dikena pasti. Ini tak termasuk kawasan-kawasan yang sudah dibina sekarang. Banyak kawasan-kawasan yang di luar daripada 139 ini sudah dibina. Dan juga termasuk 1,400 hektar sebenarnya di Kuala Lumpur, ya. Saya bagi contoh di kawasan Lembah Pantai saja. 12 tapak yang sedang di dalam pembinaan. Dia hanya di kawasan Parlimen Lembah Pantai. Yang bangunan yang sudah siap sebelum ni sudah tidak dapat dihitung kecuali kita dapat maklumat daripada pihak DBKL, Jabatan Perumahan. 12 tapak tersebut semuanya mendapat kebenaran kelulusan kemudian merancang pada tahun 2018. Ia bermaksud 2018 ni apabila mereka menjadi kerajaan pertama kali, semua rancangan-rancangan yang telah ada dalam blueprint mereka ni mereka tonjolkan dan utarakan untuk kelulusan Majlis Perbandaran dan Majlis DBKL dan Majlis Perbandaran untuk dapat kelulusan. Maka mereka dapat kebenaran untuk bina, dan sekarang di Lembah Pantai 12 penempatan tersebut merangkumi hampir 40,000 lebih buah rumah baru yang akan dibina, akan menatijahkan kepada 120,000 pengundi baru di kawasan tersebut. Dan berapa peratuskah orang Melayu akan berada dan memiliki rumah-rumah baru di kawasan Lembah Pantai saja. Saya tidak sebut lagi kawasan-kawasan lain di Wangsa Maju, di Titi Wangsa, di Bandar Tun Razak, yang mana buat masa sekarang dan sehingga sekarang masih lagi diwakili oleh wakil rakyat orang-orang Melayu. Pilihan raya yang akan datang 2 kali pilihan raya lagi, paling-paling tidak pun kita akan hilang lagi dah wakil rakyat orang Melayu mewakili kawasan-kawasan Kuala Lumpur daripada Parlimen Kuala Lumpur, tuan-tuan dan puan. Senarai 136 rumah tu ada tercatat, kalau nak saya boleh sharekan nanti lokasi-lokasi, dan ada beberapa senarai dalam kawasan-kawasan yang mau kawasan Lembah Pantai sekalipun dia ternyata sebahagian daripada, seperti contohnya di Angkasa, flat Angkasa ada 10,000 unit kat situ, akan digunakan sebagai TOD development, maknanya plot ratio 1.10 akan naik, lagi ramai lagi kependudukan di situ. Dan sebagai contoh tapak 1MDB satu Malaysia di landasan gambar seterusnya, di landasan Sungai Besi. Ini yang akan dibina di sebelah kanan tu adalah merupakan satu bandar baru. Hilangnya tanah Rizal Melayu, dikekalkan hanya 50 ekar saja kawasan Rizal Melayu, dan harta-harta aset yang 1.4 bilion aset TUDM tersebut terus dihantar terpaksa kepada tempat-tempat lain seperti di Pulau Pinang dan sebagainya, dan tanah sebagai gantian lebih kurang 4,000 hektar diganti di Sendayan. Itu saja penyelesaiannya, mana dipinggir-pinggirkan. Okey, perancangan berstrategi melalui usaha pembangunan semula
Itulah di antaranya lapangan terbang Sungai Besi bagi saya ialah salah satu langkah strategik untuk mereka mengusirkan tanah-tanah untuk menjadikan aset strategik kerajaan kita diambil balik dan menjadikan satu tanah untuk bangunan oleh pihak-pihak pemaju. 486 ekar, 1,900 meter panjang landasan kapal terbang. Bandar Satu Malaysia, cadangan konsep pembangunan model perkongsian awan swasta, GDV 140 bilion yang dicadangkan. Dan juga dijual pada Iskandar Fund Holding dan China Corporation yang di bawah sekarang telah menjadi masalah sebelum untuk dibinakan semula. Perancangan strategi melalui usaha pembangunan semula juga banyak berlaku di dalam kawasan-kawasan yang mana kawasan-kawasan tertumpu, terutama di kawasan-kawasan orang Melayu PPR, peneroka-peneroka bandar yang lama. Jadi itu di antara perkara yang menjadi sensitif pada kita. Saya rasa masa terlalu banyak dah saya makan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di sesi yang akan datang untuk penjelasan lebih lanjut lagi dan masa lebih panjang sedikit lagi untuk saya berhuraian mengenai hari ini. Jadi sekadar itu sajalah yang dapat saya sampaikan, dan mungkin boleh kita berada dalam soal jawab nanti untuk mendapat penjelasan yang lebih jelas sekiranya ada yang masih kabur, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.